Kawan-kawan kita dalam Kementerian Kesihatan Malaysia dah biasa dengar perkataan Jonah, Jonah, Jonah. Jonah ni apa dia? Jonah ni satu keadaan yang merujuk kepada satu situasi yang sangat kelam kabut, sangat chaotic, sangat tak terkawal. Situasi ini berlaku di semua jabatan. Sama ada di Jabatan Kecemasan, sama ada di ward, sama ada di klinik kesihatan. Situasi Jonah merujuk kepada keadaan yang tidak terkawal, kebanjiran pesakit, prosedur yang serentak perlu dilakukan. Pendek kata, Jonah ni merujuk kepada satu keadaan yang kita pun tak nak terjadi. Masalahnya, siapakah Jonah yang kita sering sebut-sebut tu? Situasi kelam kabut tadi, situasi yang penuh chaotic tadi, situasi yang tidak terkawal tadi berpunca daripada seseorang. Dan seseorang tersebutlah yang digelar sebagai Jonah. Tapi tahukah kita daripada mana perkataan Jonah ni bermula? Kalau kita tengok The Old Testament, kitab perjanjian lama yang diimani oleh sahabat-sahabat kita yang beragama Kristian, di dalam Old Testament tersebut terdapatnya Book of Jonah, Kitab of Jonah, ataupun dalam bahasa Melayu dan Arabnya kita sebut sebagai Kitab Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus telah pun ditugaskan, diamanahkan untuk berdakwah di sebuah kota yang bernama Nineveh. Mengikut setengah mufassir, Nineveh ni berada di Iraq sekarang. Setelah dakwah Nabi Yunus alaihissalam ditolak, maka Nabi Yunus berasa hampa dan sedikit kecewa. Lalu Nabi Yunus membawa diri menaiki kapal daripada negeri Nineveh berhijrah untuk ke negeri yang lain. Dan takdir Tuhan, kapal tersebut bila sampai di tengah laut, kapal tersebut dilanda dan ditimpakan dengan gelombang yang begitu dahsyat, ombak yang meninggi, suasana laut yang begitu kelam kabut, huru-hara di lautan. Maka penghuni-penghuni kapal yang lain, penumpang-penumpang kapal yang lain, kelasi-kelasi kapal yang lain mengatakan Tuhan murka kepada seseorang di dalam kapal tersebut. Mereka membuat undian, sesiapa sahaja yang terkena nama, mereka perlu dicampakkan ke dalam laut bagi menenangkan laut yang sedang bergelora dan ombak yang meninggi. Takdir Tuhan, Nabi Yunus alaihissalam telah pun terpilih. Lalu baginda Nabi Yunus alaihissalam dicampakkan ke dalam laut. Seterusnya situasi yang getir tadi, situasi yang kelam kabut tadi, situasi yang chaos tadi telah pun kembali tenang. Jadi Yunus merujuk kepada Jonah, nama lainnya di dalam kitab Bible. Daripada peristiwa ni lah kita ambil perkataan Jonah tu dan kita guna pakai dalam pekerjaan kita. Kalau kita nak panjangkan sikit, kisah ini memberikan kita banyak pengajaran. Salah satunya, Tuhan menciptakan kita sebagai manusia dan kita manusia sering terdedah dengan banyak kesilapan. Dan di akhir kepada kesilapan itu, kita perlu balik semula kepada Tuhan dengan rasa bersalah, dengan rasa menyesal dan dengan rasa bertaubat sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam lakukan. Ini berbeza daripada iblis, ini juga berbeza daripada Fir'aun, ini juga berbeza daripada Abu Lahab. Watak-watak antagonis yang wujud di dalam Al-Quran ini, mereka melakukan kesilapan, tetapi selepas melakukan kesilapan, mereka sombong untuk mengaku kesilapan tersebut dan mereka tidak mahu meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeza dengan Nabi Yunus, Jonah, berbeza dengan Nabi Adam, berbeza dengan sirah-sirah yang ditunjukkan di dalam Al-Quran. Sebagai Muslim, kita sepatutnya apabila melakukan kesalahan, kita perlu balik semula kepada Tuhan dengan rasa menyesal. Seandainya Tuhan tidak mahu kita melakukan kesilapan dan kesalahan, maka nescaya Tuhan telah jadikan kita sebagai malaikat. Tetapi mengapa Tuhan jadikan kita sebagai manusia? Tuhan tahu kita sering melakukan kesalahan. Dan dengan kesalahan tersebut, kita perlu pulang semula kepada Tuhan dengan rasa menyesal dan bertaubat. Di dua keadaan, kita buat baik pun kita kena balik kepada Tuhan. Kita buat jahat pun kita kena balik kepada Tuhan. Buat baik kena balik kepada Tuhan dengan rasa syukur, manakala buat jahat kena balik kepada Tuhan dengan rasa taubat. Jadi saya tutup di situ. Sekiranya anda pun baru tahu sebagaimana saya tahu, cuba komen baru tahu. Terima kasih.